belakang. Assalamualaikum, saya Zulfian Zabidi dari ZZ Travel Channel. Okey, kali ni kita pergi dekat di Keluluk Campsite. Ni dekat area Semenyih. Campsite ni campsite famous juga ni. Tempat dia cantik. Tengok. Sungai, ada laluan air. Ada dalam 30 tapak. Daripada sini sampai hujung sana. Yang best dia campsite kalau korang tengok, parking semua dekat belakang kemah je. So kalau siapa datang sini tak payah bawa wagon. Ni kita orang baru sampai, belum set up kemah lagi. Dia keluarkan barang set up kemah dulu lah, baru round campsite. Orang ramai ni, segan sikit. Dia set up campsite dulu. Kemah kita dulu. Okay, ni tapak kita orang. Ni antara tapak yang paling hujung sekali. Tu Syafiq dah set up kemah punsan. Ni orang punya payung. Ni tapak aku, tapak 30A. Semua depan sungai, belakang semua kereta parking sini ya, dekat je. Okey. Unload barang. Dia dipegang sampai malam tak siap. Bagi dia di aim. Dah. Okay, kalau kau tengok, ni kemah 2 minute dome kita orang. Kenapa 2 minit? Sebab less than 2 minit kita orang boleh siap pasang kemah ni. Okay, kemah ni kira macam kemah V2 jugalah. Kemah ni dia ada, yang kita orang dapat yang baru ni, dia ada banyak features baru. Okay, sebelum ni dia ada satu tiang je sini tau. Ada satu tiang, ada satu pintu je. Okay, yang baru ni, sangkukan. Okay, yang baru ada 2 pintu. Okay, pintu belakang, pintu depan. So sebenarnya mana-mana pun boleh. Dua-dua pintu. Okay, features yang bagusnya kemah ni, kalau korang perasan lah. Okay, features tingkap besar. Okay, ni panoramic view dia memang lawa. Ventilation atas bawah, kiri kanan. Ni pun sama. Poket dekat pintu. So kalau korang buka pintu ni, ni senanglah, masuk tepi ni je. Simple. Okey, dia ada outlet juga untuk elektrik. Outlet korang nak letak power bank ke, plug point kan, tu ada. Tapi ni PU dia sikit je, tak tahan hujan sangat lah. Hujan lebat mungkin dia menitik-nitik lah. Jadi dia ada bagi banyak aksesori. Satu je fly sheet,
Dia ada bagi tie sheet untuk cover atas. Tadi tengok dia kosong kan. Okay, yang ni dia ada ground sheet. Untuk warna hitam, ground sheet tu warna hijau. So nanti korang kalau letak barang dia kontra lah. Nampak lah barang korang tu letak tilap. Kalau semua hitam semua tak nampak kan. Jom kita pasang. Okay. Untuk ground sheet dia pula ni, dia velcro tau. So korang snap je dekat keliling ni. Kalau korang nampak yang putih tu line untuk velcro. So ni kemah yang fully covered lah. Tak adalah korang risau ada ruang terbuka boleh masuk binatang ke kan. Kalau kemah ni dia punya first accessory ground sheet. Dia punya second accessory dia fly sheet. Fly sheet ni senang je. Masak wagyu. Sebab dah siap-siap semua benda. Lada, cili yang cili tu. Itu dah buat, lepas tu terus betulkan. Bawang putih.
Betul. Baby dah. Dah agak dah. Jadi, RM1 dulu. Potong. Tahu roti tu dipek. Dipek pun lah. Tangan orang tu dipek. Atas ya. Yang untuk video. Untuk video. Tambah rambut ni. Ayam ngamuk. Ini tekan sikit. Dia baru nak Atas bawah top. Sakai ya. Siapa yang dapat atas bawah botol? semua ni. Ya. Ya, oh mana? Tak, okey. Dia. Atas kan? Dia langsung tak tengok mana atas bawah. Awak lah tu tadi. Yang tinggal.